Assalamualaikum. Ini saya nak buat review campsite Sungai Seladang. Jalan masuk, terus pergi menurun jalan ni. Campsite ni tak sesuai lah untuk kereta yang lowered, memang tak sesuai. Kereta standard boleh lalu, boleh lepas lagi sungai ni. Sebab korang kena rintas sungai ni, nak sungai ni. Kat sini tinggi sikit lah, tu kena careful turun. Tapi so far semua kereta yang standard semua dah masuk ke dalam ni. Ada Beza, ada Persona. Lepas kereta lowot je lah tak lepas. Tanah pasir ni keras, dia bukan jenis mendap. So korang jalan pun tak ada apa-apa lah. Sampai dekat sini akan nampak satu pondok ni pondok CEO lah. Terus pergi, kita ada dua side. Side A sebelah sana, side B sebelah sini. Sekarang kita nak pergi review side A dulu. Ini tapak-tapak yang ada dekat sini ya. Ni area side A ya. Ni tapak A1. Siapa ambil tapak A1 ni cantik ya. Betul-betul menghadap view sungai yang depan-depan mata boleh nampak A1. A1 ni kalau kemah yang lebar tak sesuai lah. Kemah M atau L boleh lah. Kalau SL saya tak confident boleh lepas ke tak. Ni tapak A2. Ya. Ni tapak A2. A2 ni dia tak betul depan sungai lah, tapi still boleh nampak sungai. Tapak A2. Tapak A3, macam family ni mungkin dia ambil 3 tapak sekali. A3, A4, A5. Tu dia orang boleh lah conquer terus tapak ni. Dia set up sendiri macam mana kedudukan kemah dengan family dia. Boleh letak kereta kat dalam ni untuk diorang hadang lah daripada privacy. Orang daripada sini tak nampak diorang punya family buat apa kan. Ni tapak A12. A12 ni dia lapisan kedua lah. Lapisan kedua daripada A3, A4, A5. Dia kat belakang ni. Ni A11. A11 bersebelahan dengan A12. Sini memang luas lah. Apa saiz kemah pun boleh muat. Cuma dia tak berviewkan sungai lah. Tapi dia boleh dengar air sungai kuat dekat sini. Ni A5, Exit. Ni Exit. A7, A7. Ni saya cakap A7. Tempat kemah hoodie boleh masuk. A8. A8 dekat sini. A9. Saya imagine kan apa kemah pun boleh masuk lah kat sini. Yang tak dekat sangat dengan pokok macam ni, memang apa kemah pun boleh masuk. Ni A10. A10. Side A ada 12 tapak semua. Ni sampai sinilah A10 nya. Kat sini kita dah start B1. Toilet dia terbahagi kepada 2, lelaki dan perempuan. Dia asingkan lah. So ada 3 pintu toilet. Sebelah sini ialah sinki untuk toilet perempuan. Air laju, okey, tak ada masalah. Okay, ni toilet lelaki. Satu pintu untuk shower. Ada penyangkut baju dekat sini. Dan sini toilet duduk. Ada penyangkut baju juga. So toilet ada 2. Toilet ada 2 pintu dan 1 untuk shower. So dekat sini 2 toilet lelaki, 1 shower. Dan perempuan bersama, 2 toilet perempuan dan ada 1 shower. So kat sini bila dah ada macam ni kan, dia privacy lah untuk perempuan masuk dekat toilet dia. Tak adalah, menjaga batas-batas pandangan. Sekarang kita start dekat B1 pula. Ni tapak dia lah. Dan view B1. Cantik nampak view dia. Ni kemah L, M boleh masuk. SL saya tak confident lah sebab ada pokok ni, mengganggu sikit. Okey, ni B2.
Ni tapak B2. Abang ni ambil tapak B2. Dia buat macam ni. Masuk kereta boleh parking. Tapi memang besar, luas. Ni tapak B3. Abang ni duduk tapak B3. Siap pasang hammock je kat depan ni. Ni view dia lah. Tapak B3. Nampak je kah sungai kat sini. Ni tapak B4. B3, B4, P5. Ni tapak P5. Dia tak rapat sangat dengan B4 dekat sini. Ini untuk kemah kecil sesuai lah. Kemah besar tak sesuai sebab ada pokok kat sini kan. Tapi kat belakang ni still lagi korang boleh buat common area ke. Terpulang lah. Janji masih lagi kawasan korang lah. Ni view dia. View B5. View B5 cantik. Sungai kat sini laju hati-hatilah nak mandi. Kanak-kanak memang kena jaga-jaga lah. Ni tapak B6. B6 ni macam ni kedudukan dia. Ada batu-batu je ni. Tapi dia sengit sikit. Menyengit sikit. Untuk kemah tent yang besar tak sesuai lah. Sebab kalau korang pasang kemah nanti kan sengit pula. Jadi untuk kemah kecil-kecil okey lah. Tapi view cantik. Ni tapak B7. B7 ni pun macam ni lah. Macam ni geng motorcamp tak ada masalah nak duduk kat B7. Sengit-sengit sikit pun diorang boleh adjust. Kalau untuk kemah family yang besar, agak mencabar sikit lah nak adjust kan. B7. Ni B8. B8. Ni tapak saya duduk dekat B10. B9. Ni B9. Sahabat saya Aidil, dia ambil tapak B9. View B9 pun cantik daripada sini. Cantik kan? Malam sini memang kita duduk dalam kemah pun dengar macam hujan. Ada bukan hujan dengan bunyi air yang kuat. Ni tapak B9. Dan akhir sekali tapak saya B10. Saya ambil tapak yang hujung sekali. Kemah saya pakai kat sini pasang. Betul belakang kereta. Kemah ada creek. Dan ni lah common area saya. Common area saya. Saya boleh pasang hammock dekat sini. Kat tepi ni ada anak sungai. Anak sungai Seladang. Cantik lah. Memang cantik lah. Puas hati lah. Dekat sini tapak dia RM50 untuk satu malam. Bagi saya berbaloi lah. Kalau siapa yang sukakan vibe-vibe yang wild, sesuai dekat tapak ni. Kat sini tak ada plug point ya. Kat sini korang kena ada power station sendirilah. Itu sajalah daripada saya. Kirin Outdoor YouTube channel. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.